Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Mengejut live petang-petang Malam ni tak dapat nak live lah. Malam ni ada urusan sikit kan. So sebuat live petang lah. Malam ni ada hal keluar dengan family. Bawa Mami Onang, dah lama tak bawa Mami Onang kan. Itu hari nak bawa kena tangkap. Jadi malam ni bawa kan. Mana nak tahu dia nak tangkap lagi kan. So kita dating lah malam ni. Okay. Jadi sebuat live petang ni ada beberapa perkara lah yang saya nak sampaikan. Sebab okey suara okey Alhamdulillah sihat. Kita sihat. Malam ni, hari ni ada petang ni dua. Di TikTok dan juga X. Sebab saya punya muka buku kena sekat. So tak dapat buat live dekat muka buku lah sebab kena sekat. Jadi ni lah TikTok dengan X lah. Saya harap TikTok bagi ruang lah. Jangan ban akaun ni Dia berkenaan dengan isu yang perjanjian yang Anwar tanda tangani dengan Donald Trump, Presiden US. Kita tak boleh diam perkara ni guys. Kita tak boleh berhenti daripada bercakap perkara ni. Ditambah pula apabila Tun Dr. Mahathir buat kenyataan berkenaan dengan perjanjian yang Anwar Ibrahim buat. Semalam Tun Mahathir buat kenyataan dalam muka buku dia di X, semua tempat lah. Kenyataan Tun Mahathir yang mana dengan tajuk menyerah kemerdekaan. Jadi saya tak nak baca lah. Jadi saya harap korang boleh baca lah kenyataan Tun Mahathir berkenaan dengan penyerahan kemerdekaan. Tapi di baris akhir tu, baris nombor 15 tu, ini satu perkara yang kita kena berfikir lah. Sebab apa yang Tun Mahathir sampaikan adalah, dan kuasa itu pula ialah pihak yang menyokong dan melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin. Sebab dalam isu perjanjian Donald Trump dengan Malaysia ni yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim ni, Anwar jual nama Gaza. Dia tunggang nama Gaza, rakyat Palestin. Dan ini lakonan yang dibuat bukan baru lah. Dia tunjuk dia terpaling Palestin, dia gunakan sumuk flotila, wayang sumuk flotila, dihantar sumuk flotila ini, dinaungi oleh kerajaan. Ini semua wayang. Sebab tu saya bagi tahu dalam isu sumuk flotila ni, ini game dia orang. Yang pergi tu sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Tu je lah. Tanya pada mereka lah. Mereka lebih tahu adakah mereka sedar bahawa mereka digunakan. Adakah mereka dibayar? Tanya mereka lah. Sebab ada yang dibayar. Jangan kata tak ada dibayar. Jadi ini game Anwar Ibrahim. Terpulanglah nak percaya ke tak percaya apa yang saya cakap. Tetapi kita semua ada akal, boleh berfikir dengan bijaksana. Untuk kita faham komplot ni. Ini komplot. Game terancang yang dilakukan untuk ni lah Anwar Ibrahim ni. Jadi dalam isu sumuk flotila ni, dia tunggang sumuk flotila supaya rakyat ni semua bersolidariti kepada Palestin. Kepada rakyat Gaza. Kita bukan baru guys. Malaysia satu-satunya negara yang tak membenarkan rakyat kita ni masuk ke dalam Israel. Pergi ke Israel. Dan begitulah juga Israel, dia tak boleh masuk negara kita ni. Melainkan dia pakai pasport lain. Kita konsisten daripada kita merdeka sampai hari ni. Dan cerita pasal Palestin ni dah lama dah. Sebab tu saya ajak kita berfikir, kenapa sekarang? Sebab this is Anwar Ibrahim. Dia ni bukan side kita, dia Zionis. Kau pergi cari susu galur keturunan Anwar Ibrahim ni. Jangan percaya saya cakap. Kalau Tun Mahathir dia ni susu galur daripada bapak dia, belah bapak dia Yaman, daripada mak dia Watempawan, kau pergi cek susu galur Anwar Ibrahim ni. Kau pergi cek susu galur bapak Anwar Ibrahim. Pergi cek lah tengok. Susu galur mana? Pergi cek tengok. Secabang korang ni, mana-mana yang tak sup dengan Anwar Ibrahim, kau pergi cek susu galur Anwar Ibrahim ni, bapak dia ni siapa? Daripada mana? Kau pergi cek susu galur lah. Sebab tu orang tanya, kalau perkuburan Yahudi ada dekat Pulau Pinang, mana dia punya keturunan dia? Pergi cek lah. Jangan percaya saya cakap. Cek kat mana? Cek lah mana-mana, carilah. Kan? Anwar ni Zionis. Jadi, terbaru ni, saya tengok semalam dalam parlimen. Saya tengok dalam parlimen. Anwar Ibrahim lah. Bila diasak oleh pembangkang, bertanyakan tentang
perjanjian yang dibuat ini? Dia tak jawab. Dia tak jawab. Sebaliknya, dia menunggang Gaza. Dia menunggang Palestin. Tapi dalam masa sama, seperti mana yang Tun Mahathir bagi tahu, perjanjian yang dibuat ini, pada pihak yang berkuasa ialah pihak yang menyokong dan melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin. Kenapa tak munafik dia orang ni? Sebab tu hari ni saya bagi tahu, siapa yang sokong Anwar Ibrahim, gone. Gone. Siapa yang kata tak nak ambil campur pun, gone. Siapa yang kata berkecuali pun, gone. Sebab macam mana kau boleh kata kau berkecuali? Macam mana kau boleh kata bukan isu kau? Ini bukan isu politik, mangkuk. Ini bukan isu politik. Ini isu tentang kedaulatan negara ni. Termasuklah saya tengok ada beberapa orang lah cerita pasal Palestin, perjuangan Palestin. Tapi negara yang sedang tergadai ni, kau tak ambil pot. Kau cerita nak bebaskan Palestin. Tapi negara ni, yang mana Anwar buat perjanjian ini, menggadaikan kedaulatan negara, kau tak nak ambil pot pasal apa? Bila Trump datang menari-nari, kenapa kau tak nak ulas? Kenapa kau tak nak kecam? Nak geng-geng sumuk flotilla ni. Ni, sumuk flotilla punya geng ni. Stadium Aziata itu bukan main lagi kau lambung Anwar Ibrahim ni. Bukan main kau lambung. Perdana Menteri lah, terpaling lah, apa semualah. Ni, apa cerita ni? Kau sembang apa? Kau orang jadi orang munafik ke? Kau orang pun orang munafik lah. Sebab, kau beria kata nak bebaskan Gaza. Kau tak sampai. Bekalan pun kau tak bawa. Sebelum tu kau pergi, kau menipu, kau kata bawa bekalan. Kau tak sampai. Rakyat angkat kau. Kau lambung pula Anwar Ibrahim dekat Stadium Aziata. Kau puji Anwar Ibrahim. Bila Trump datang, kau tak ulah apa pun. Sampai hari ni tak ada pun. Mana kau orang ni? Mana kau orang ni? Oh, tak campur. Munafik lah tu. Kau orang lah orang yang munafik. Kau pun menunggang juga. Aku cabar geng sumuk flotilla ni. Aku nak tengok kau bersuara dalam isu ni. Aku nak tengok kau bersuara, kecam Perdana Menteri. Kalau kau tak kecam pun kau buat teguran lah. Oh, ataupun kau sokong. Memang kau sokong Trump datang. Sebab kau nak, Anwar kata Trump datang nak cakap depan-depan. Jangan jadi munafik. Aku tak adalah terror, tapi perjanjian ini menggadai kedaulatan negara, faham tak? Yang mana perjanjian dibuat dengan negara yang menyalurkan bekalan senjata, duit kepada Israel untuk bunuh rakyat Palestin, terutama penduduk di Gaza tu. Bermakna kau bersekongkol lah. Ramai orang lagi ni. Tak apalah. Kalau rasa boleh buat, buatlah selagi mampu. Sebab Allah yang pegang hati manusia, takkan ada yang terlepas lah. Takkan ada yang terlepas. Langsung terima apa-apa kebaikan. Satu perkataan bahawa segala yang berlaku dalam ASEAN, sama dengan Amerika, dengan China, dengan yang satu yang baik, tak pernah dengar. Tidak. Tetapi bayangkanlah, kita nak kena. Senang kau orang dengar ni, kepada yang sokong Anwar Ibrahim. Kalau kau orang tak faham, tak apa, aku fahamkan. Tapi kalau aku dah fahamkan, kau masih tak dapat jawapan, kau pergi fikir sendiri. Tapi kalau kau tak boleh fikir, kau masukkan kepala lubang jamban, kau flush. Moga-moga kau dapat lah. Faham. Hadapi Presiden Donald Trump. Kalau nak minta bantuan menyelesaikan masalah Gaza, saya tak tahu siapa lagi dah. Kita bercakap dengan Macron, kita bercakap dengan Meloni, kita bercakap dengan Chancellor Jerman. Habis dah ikhtiar. Saya bercakap berdepan dengan Joe Biden. Saya tahu itu berdepan. Dan saya tahu risikonya. Saya bercakap tu di San Francisco. Bukan senang. Saya tak minta sesuatu terima kasih. Tapi jangan kutuk seolah-olah kita ini antek atau boneka Amerika Syarikat. Mana mungkin mereka boleh bercakap depan presiden yang begitu rupa. Ya. 20 point plan saya tak pernah. Nampak dia tunggang Gaza. Semalam ni, video ni, ini soalan yang diajukan
yang mana Ahli Parlimen Pembangkang, Wan Ahmad Faizal, Ahli Parlimen Machang, bertanyakan tentang perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim dengan Presiden US Donald Trump. Yang mana perjanjian ini menyerahkan kedaulatan negara, menggadaikan kedaulatan negara. So Anwar ni tak jawab. Sebaliknya dia bagi tahu nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Bukan nak kata ini bukan saya nak kata saya sebagai Perdana Menteri, tidak. Ya. dia bila dah gagap Anwar Ibrahim ni, Saya bukan nak kata ini bukan saya nak kata saya sebagai Perdana Menteri, tidak. Tetapi bayangkanlah kita nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Kalau nak minta bantuan menyelesaikan masalah Gaza, saya tak tahu siapa lagi dah. Kita bercakap dengan Macron, kita bercakap dengan Meloni, kita bercakap dengan Chancellor Jerman. Habis dah ikhtiar. Saya bercakap berdepan dengan Joe Biden. Saya tahu itu berdepan. Dan saya tahu risikonya. Saya bercakap tu di San Francisco. Bukan senang. apa beza Anwar Ibrahim dengan geng Sumuk Flotilla ni? Korang yang pergi Sumuk Flotilla ni, apa beza dengan Anwar Ibrahim ni? Kalau Anwar Ibrahim menunggang Gaza dalam isu kedaulatan negara, sama macam korang lah. Sama. Semua sekali aku bagi tahu ni. Sebab korang bisu. Isu kedaulatan negara ni yang Anwar buat ni, kau tak ambil pot pun. Kau tak peduli pun. Sama. Barwa juga. Ni aku bagi tahu ni. Aku cabar geng Sumuk Flotilla ni, aku nak korang bersuara, aku nak tengok. Kalau korang senyap juga, memang korang lah orang yang sama macam Anwar Ibrahim ni. Menunggang. Kau lupa macam mana rakyat angkat kau, sokong korang. Sebab nampak kau betul, effort kau. Berpuluh hari atas kapal. Tapi bila macam gini, kau senyap, bisu. Jangan jadi bangsat lah. Tunggang isu Gaza. Saya dah habis ikhtiar dah. Bila masa kita habis ikhtiar? Saya tanya dengan korang. Selama ni kita habis ikhtiar ke dalam nak membebaskan negara?